Assalamualaikum semua, saya Kianu Azman. Anda sedang menonton podcast Aperture by Bank Muamalat, kehidupan lebih baik bersama. Hari ini sangatlah istimewa dan lain daripada yang lain. Sebab apa? Hari ini adalah International Podcast Day. Jadi takkanlah nak buat benda yang sama macam episod-episod sebelum ni kan. Kita bawakan benda yang baru, nafas yang baru dalam episod ni. Sebab saya rasa macam ada orang lain. Kami tunggu lama dah ni. Waalaikumsalam. Ni jiran sebelah. Hari ni sangatlah istimewa dan lain daripada yang lain. Hari ni adalah International Podcast Day. Kita bawakan benda yang baru, nafas yang baru dalam episod ni. Hampa buat apa kat sini sebenarnya? Kami main nak ganti ganti tempat apa? Hampa kan cuti hari ni. Hari ni kita nak sembang pasal sabarlah. Hampa tak habis cakap lagi. Okey. Okey, lagu ni. Kami akan merampas Apa? Selalunya kalau orang kata famous ni mesti dia kaya, betul tak? apa benda yang paling sia-sia lah abang pernah beli masa-masa abang banyak duit dulu kan. Dia nak kata kau tak banyak duit dah. Tapi macam mana cara untuk abang say no? Duk buat hiasan lah rumah tu. Kena ada simpanan, tapi at the same time kita kena juga belanja untuk diri sendiri juga. Betul. Sebabkan kita nak menunjuk ke orang kata kita ni banyak duit, padahal sekejap lagi kita mangkuk menerak semua. Betul. So hampa yang tengah menonton podcast Aperture ni dah ready ke nak dengar episod yang paling gempok dalam sejarah Aperture? Alah, lagi gempak daripada episod saya lah. Yalah. Yes. Kami 400 tahun dah duduk tangan. Lama dah tunggu. 80 jam dah tunggu. 80 jam? Sat. Ni bukan ke yang famous kat TikTok tu, yang Tak ada Haziq famous yang mana. semayang tu, Tak yang tu ada kan? famous. Ya, mana? betul. Tak ada famous mana. Kami orang kampung je nak bagi kampung. Hampa buat apa kat sini sebenarnya? Kami main nak Kami ganti apa main dah nak bukan ganti cuti apa? kau? Ganti tempat apa? Hampa kan cuti hari ni. Ya Allah, jadi saya boleh berehat lah sekarang ni. Ya. Alhamdulillah, gaji buta hari ni. Saya boleh goyang kaki. Dia orang berdua yang akan mengacara, ya. Gaji balik kat kami lah nah. Ya. Tapi gaji cik masuk ke tak? Dak. Masuk. Sebab kami yang kerja. Masuk kat kami Okey, lah. apa cik sedekahkan gaji cik pada hampa berdua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Masih kita ada, nak habaq pasal apa hari ni? Okey, hari ni kita nak sembang pasal duit lah. Kami Okey, pasal duit. Okey. pasal duit. Pasal bank pasal kan, mestilah duit. Bank muamalat kan? Okey. Bank muamalat. Patuh syariah. Ya. Okey, biasanya nak jadi pengacara podcast ni kena buat intro dulu. Mana intro hampa Okey, berdua? sabarlah. Hampa Okey. tak habis cakap lagi. Okey. Okey, lagu ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami Maya Ciwi daripada Kedah. Umur kami darjah 6. Nah. Keluar pagi balik malam. Waalaikumsalam. Saya adik Haziq Atan Cilik. Saya daripada Kedah juga nak bagi kampung ni. Daripada Kedah main ke Kuala Lumpur ni 6 jam ke bas jumuk-jumuk dalam bas dia nak bagi kampung. So hari ni kami akan merampas Sakit habis belakang. apa tu orang panggil ni? Rampas apa? Kami nak rampas podcast mic. ni. Kami nak rampas rampas mic kami dengan mic Betul? berpisah tiada nak bagi kampung. Okey, so Lahir-lahir dulu telan mic lah. betul. Bukan telan susu ke apa? Tak. Telan mic lah. Selamat dah. So hampa yang tengah menonton podcast Aperture ni dah ready ke nak dengar episod yang paling gempok dalam sejarah Aperture? Alah, lagi gempak daripada episod saya lah. Yalah. Yes. Sebab kami berdua, hampa seorang. Aduh, sebelum ni abang ni sunyi tahu seorang je mengacara. Tapi abang takut sikit sebab biasanya abang yang tanya soalan. Jadi hampa nak tanya soalan apa kat abang ni? Alah, ada sedikit sebanyak je. Betul. Tak banyak. Tak ada lah banyak sangat. Jangan Ya, nervous betul. lah no. Jangan nervous. Oh, okey, kita bergetak dah lutut. Kita santai-santai je. Santai-santai ya. Okey. Apa agak-agaknya soalan yang akan ditanya oleh adik Sumayyah dan adik Haziq kita ni? Jeng. Apakah soalannya? Okey. sana. Sekarang ni kami nak tanya. Okey. Selalunya kalau orang kata famous ni mesti dia kaya, betul tak? Tak semestinya. Ramai orang yang famous yang sebenarnya tak buat simpanan dengan secukupnya. Jadi orang selalu rasa macam orang yang famous ni secara automatik banyak duit dalam akaun bank diorang. Tapi kalau tak bijak menguruskan kewangan kita, famous macam mana ke, kaya macam mana kita sekalipun, duit tu tetap akan habis juga sebab kita tak pandai uruskan wang dengan bijak. Faham? Okey. So soalan daripada saya pula. Ya, Haziq. Abang confused time apa benda yang paling sia-sia lah abang pernah beli masa-masa abang banyak duit dulu kan? Masa abang banyak duit dulu. Dia nak kata kau tak banyak duit dah. Kalau Okey. kan gaji mai kat kami. Ya, betul. Itulah dah kurang dah duit, cik kan? dah. Okey, macam ni. Abang pernah buat satu kesilapan yang sangat besar yang kalau boleh abang tak nak Haziq dengan Maya buat benda yang sama macam abang dulu lah. Iaitu, masa abang baru mula bekerja dulu, abang terus beli kereta yang sangat mahal.
Kita selalu bayangkan kalau kita kaya mesti nak kereta mewah, kereta betul, macam kereta Europe ke apa ke kan. Tak nak brand Malaysia, konon tak nak brand Malaysia, tak nak local brand. Betul. Itulah apa yang abang buat dulu. Abang baru dapat gaji, mungkin dalam setahun tu baru start bekerja. Abang Keanu terus beli kereta yang sangat mahal. Hebat. Iaitu kereta Continental yang ada ring tu. Tak tahu hampa tahu dah. Oh, yang Okay, 3 ring tu. lah. YTJT, Yes. betul. Jadi itu punyalah mahal, tapi pada ketika itu abang ingatkan abang mampu beli je lah. Okay. Tapi rupa-rupanya benda itulah adalah antara keputusan yang tak bijak abang buat masa abang muda dulu. Sebab nak maintain kereta mahal ni susah tau. Kita ingatkan kita beli sekali tu bayar, selesai. Betul. Nak kena maintain kereta, bila rosak masuk workshop apa semua tu banyak. betul. Banyak. Faham. Maya dengan Haziq belum dapat lesen lagi kan, tak tahu lagi Bawah rumah. pedihnya. Rumah dah ada, kereta tak ada lagi. Bawah rumah. Lagi. Bawah rumah. Jadi kereta tu antara benda yang sangatlah orang kata merugikan abang Keanu dulu. Bertahun-tahun duit banyak keluar kat kereta je. Jadi abang menyesal, tapi abang belajar dari kesilapan abang nak jual kereta tu dan beli kereta yang lagi murah. Okey, so pilihan je. Itulah orang kata kita Nak buat apa-apa kena fikir. betul. Kena pikiak dulu. Macam Pikiak lah kata. tak fikir kan beli terus masa beli macam- tu seronok lah. Main bulan-bulan merangkak kita nak bayar. Betul tak? Pandai Haziq, pandai Maya. Bukan mangkuk, siap menerak lagi. Itulah perasaan abang dulu. Bertahun-tahun tau menyarap. Bayar hutang kiri kanan dulu. Betul. Okey. Okey, sekarang Maya pula nak tanya Okey, Maya. soalan. Okey. Social media ni kan, kadang buat kami ni rasa macam miskin tau. Sebab apa? Bila duk tengok orang post, uish, sedapnya dia makan macam mahal je. Coklat Dubai lah, stick lah, apa lah. Kunafa apa semua kan. whatever lah Dengan pi Maldives lah, Switzerland lah, apa lah. Jadi yang tu macam macam teringin tapi tak mampu macam tu. Jadi soalannya? Soalannya yang tu lah. Buat kami rasa miskin lah macam tu. Rasa macam miskin. Pada abang Keanu, kita tak boleh percaya 100% apa yang kita nampak dekat media sosial tau. Sebab kita ni akan tayangkan apa yang kita nak orang nampak je. Contohnya kita nak bagi orang nampak aku ni banyak duit. Dia pergi holiday sekali dalam setahun, tapi gambar dia kat Instagram tu penuh dengan gambar masa holiday tu. Yang sekali dia pergi tu, dia save 200 gambar, dia post dia sepanjang tahun. Jadi orang fikir lah, Macam dia pergi banyak kali macam banyak tu. kali banyaknya duit dia. Padahal pergi sekali seminggu tu je. Minggu-minggu yang lain dalam setahun tu duduk kat rumah bekerja bertukus lumus, tapi tunjuk kat media sosial macam aku ni banyak duit, aku tengok holiday 24 jam. Jadi itu orang kata satu benda yang bahaya pasal media sosial kan. Sebab kita selalu teringin apa yang orang lain nak. Betul. Tapi itu bahaya sebenarnya. Kenapa? Sebab kita akan jadi boros juga. Nanti kita pun rasa macam kalau orang tu ada kereta mewah, aku pun nak beli kereta mewah juga. Dia makan sedap-sedap mahal betul, aku pun nak beli mahal-mahal juga. Padahal kita kena ukur baju di badan sendiri. Kita kena tengok kemampuan kita. Jadi tak kisahlah kalau kawan baik kita ke, jiran kita ke, saudara sepupu kita ke nampak macam diorang tengah hidup dengan mewah dekat media sosial, tak semestinya kita kena ikut juga. Sebab kita kena ingat yang bayar bil-bil kita semua bukan orang lain, kita sendiri kena bayar. Betul. Kalau kita tak cukup duit, habis kita merangkap meniarap macam Maya cakap tadi. Betul. Jadi janganlah terperangkap dengan apa yang kita nampak dekat media sosial. Macam Haziq sendiri kalau buka media sosial, apa benda yang Haziq selalu macam jealous kalau nampak kawan buat ke apa ke? Adakah diorang pergi bercuti ke, makan sedap-sedap ke, lagi banyak followers ke? Saya tak jealous lah dengan kehidupan orang kita. Alhamdulillah. Macam orang kata apa, kita diri kita macam tu. Faham tak? Kita macam kalau ukur baju di badan sendiri. Kita kalau berasa ada duit sikit, kita makanlah mahal. Janganlah Betul. hari-hari, betul tak? Betul. Jangan hari-hari. Sebabkan apa? Sebabkan kita nak menunjuk ke orang kata kita ni banyak duit, padahal sekejap lagi kita merangkap menerak semua. Betul. Sampai ke bawah katis, seluduk. Okey, Dahsyat. lagu ni. Kalau Maya pula, Maya kan perempuan. Jadi bila perempuan ni, dia geram lah tengok benda kecil-kecil. Kadang lo ni dekat IG duk trend benda apa tau, mainan yang benda yang kecil-kecil tu. Teringin lah. Yang tapi macam labubu semua tu ke? Bukan. Oh bukan. Tak teringin. Itu tak teringin Tak. Maya kecil teringin macam mana? mini brand ke. Oh, okey. Yang macam tu. Tahu tak? Sikit-sikit. Okey. Saya tahu labubu je. Okey. Yang Maya tak suka tu. Okey, kalau Maya yang tu lah yang Maya teringin. Tapi kalau macam Maya teringin, Maya akan usaha sampai Maya dapat macam tu. Bagus. Tapi kena pastikan
berpada-pada bila berbelanja. Sebab kita tak tahu, mungkin bulan ni kita rasa macam aku senang sikit, bulan ni banyak duit. Kita tak tahu bulan depan ke apa ke ada ditimpa kesusahan ke apa ke, dah tak ada duit. Jadi kena berjaga-jaga dengan duit tu. Dari umur yang sangat muda. Betul. Okey, next soalan saya akan tanya. Okey. Macam wartawan gitu ya. Yes, saya wartawan cilik Bukit Sambang. Okey abang, soalan dia sebagai contoh abang dengan kawan abang ni kan, kawan abang ajak macam buat aktiviti mahal lah, macam karaoke ke whatever lah kan. Tapi macam mana cara untuk abang say no tanpa menunjukkan kata abang nak kedekut? Macam mana? Okey. Abang bersyukur sebab abang ni jenis yang senang cakap no. Jadi kalau abang rasa macam abang tak mampu buat sesuatu, abang takkan macam aku malu lah, aku pergi je lah semata-mata sebab ego. Kan tak nak kawan rasa macam kita ni kedekut ke, rasa macam kita ni tak mampu ke. Kalau tak mampu memang saya akan cakap minta maaf. Bulan ni saya tak mampu. Saya dah banyak spend duit pada dekat bil ke ataupun makan ke apa ke. Jadi aktiviti ni mungkin di luar kemampuan abang. Abang akan cakap terus terang. Dan abang rasa benda ni patut dipraktikkan oleh semua orang. Sebab kebanyakan orang ni ada satu term insecure, betul Ismaya. Jadi setengah orang jenis yang tak apalah, tak ada duit pun aku lagi rela ikat perut semata-mata aku boleh join kawan aku buat benda-benda yang mahal. Jadi benda tu sebenarnya tak bagus sebab mungkin pada mata orang macam okeylah kau join semua benda, tapi kita balik rumah kita menangis duk makan instant noodle, nasi dengan garam. Nasi dengan garam, nasi bujang kita makan, duk ikat perut sebab kita nak juga join kawan-kawan kita. Jadi seeloknya mindset tu kita kena berubah sebenarnya. Sebab yang macam abang cakap tadi lah, yang akan membayar bil, yang akan keluarkan duit, semua tu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Bukannya setiap kali kita keluar, kawan kita nak belanja, setengah kawan kita kena kod tak nak belanja. Jadi kalau boleh, kita kena berani untuk cakap no. Tapi untuk kita cakap no tu, kita kena tengok dulu kita punya kemampuan setiap bulan. Jadi abang sendiri akan ada perancangan kewangan bulanan. Jadi abang akan set contohnya macam makan bulan ni hanya boleh RM500 contohnya. Keluar dengan kawan RM200. Jadi abang dah set pada awal bulan tu. Jadi setiap kali abang spend duit, abang akan tulis kat situ macam okey dah potong daripada 200 tu jadi RM100 je tinggal. Jadi benda tu akan membuatkan kita lagi aware. Sama ada kita ni mampu ke tak mampu. Sebab kalau tak buat perancangan kewangan tu, kita akan boros tanpa sengaja. Dan benda tu akan makan kita balik. Jadi kalau boleh janganlah terperangkap. Betul. Okey, Maya pula tanya soalan kita. Baik, Maya. Okey, Maya nak tanya abang. Ketagihan shopping online ni real lah nak abang kata. Ada je orang yang beli 10 baju sebulan. Sebab ada apa? Sebab ada sale 70% off, 90% off. Okey, tak apalah. Tapi sekali pun tak pernah pakai. Duk buat hiasan dalam rumah tu. Itu yang bahaya online shopping ni sebenarnya. Maya dengan Haziq pernah dengar tak satu quote ni orang cakap, lagi bagus menyesal beli daripada menyesal tak beli. Pernah dengar tak? Setengah orang dia akan ada mindset, tak apalah biar aku beli walaupun tak pakai, aku takkan menyesal pun daripada aku menyesal tak beli barang tu. Tapi itu adalah mindset yang sangatlah membahayakan. Sebab kita rasa macam alah kita bazir duit, lantaklah kita bazir duit. Padahal kita kena save banyak duit sebenarnya setiap bulan. Jadi setengah orang dia tak fikir pasal benda tu. Jadi dia akan rasa macam aku beli dulu baru aku fikir aku akan pakai ke tak. Jadi itu benda yang sangat bahaya. Jadi abang sendiri sebelum abang nak spend online ke atau dekat kedai ke, abang akan fikir 2-3 kali dulu, aku betul-betul nak adakah ini keperluan ataupun kemahuan. Dan salah satu cara untuk kita nak bezakan ini kemahuan ke keperluan adalah kita kena sabak sat. Kita kena sabar. Sabak sat. Contohnya hari ni yang tengah viral sekarang ni tahulah macam iPhone 17 kan, warna orange lah apa kan? Buka TikTok, buka Instagram, semua orang duk kata belilah phone baru. Kita pun rasa macam padahal phone okey lagi ni, tapi gatal-gatal. Sihat walafiat lagi. Sihat walafiat. Tapi gatal-gatal rasa macam aku nak juga phone tu sebab semua orang tengah pakai phone tu. Tapi itu bahaya. Jadi apa yang abang akan buat adalah sabak sat. Kalau itu apa yang aku rasa hari ni, okey, tak apa, tidur dulu malam. Next day bangun-bangun tidur, fikir balik, adakah aku masih lagi memikirkan produk itu ataupun tidak. Sebab biasanya kita akan buat benda secara impulsif pada saat pertama kita nampak sesuatu barang tu. Kita rasa macam aku nak phone tu, belilah terus. Esok dah menyesal.
esok macam sebenarnya tak ayah 3,000 kau, aduh aku penat-penat bekerja buat podcast semua, lepas tu hilang RM3,000. Jadi seeloknya kita dah teringin sesuatu benda tu, tunggu dulu, balik rumah dulu, buat benda lain dulu, esok harinya fikir balik, adakah aku betul-betul perlukan barang tu. Biasanya hari kedua tu kita dah semakin rasional dah, kita boleh fikir dengan lebih matang lagi. Jadi tak boleh buat benda dengan tergesa-gesa, terutamanya beli online. Sebab online ni kan senang kan. Maya selalu shopping online tak? Selalu. Mak Tok punya barang lah tapi. Mak Tok bukan hang Rok punya barang. periuk. Berus-berus. Macam tu lah keperluan rumah lah kan. Macam sekarang ni nak beli baju lah, nak beli handphone baru lah, nak beli barang-barang Kalau yang yang tak macam perlu. tu jarang lah selalunya. Bagus. Kekalkan cara macam tu. Jadi sentiasa tahan diri daripada terus beli benda yang kita rasa kita nak, yang kita perlukan. Betul. Sebab mungkin benda tu hanya kemahuan bukan keperluan. Betul? Okay, next question. Next question. Okay. Abang, nasihat untuk teenager yang baru mula dapat duit kerja dari part time kan. Macam mana kami ni baru orang kata apa nak start income sendiri? Okay. betul. Kepada anak-anak muda yang baru mula bekerja, baru dapat merasa gaji tu, jangan terlampau orang kata saving sangat sampai langsung tak belanja untuk diri sendiri. Sebab sebenarnya kita nak self reward tu penting sebenarnya. Setiap bulan kalau paling-paling pun sekali ke macam tu. Betul. Bukannya abang nak cakap kat diorang semua ni jangan spend kat diri sendiri, hanya kena saving je, tak boleh nak makan sedap, tak boleh nak pergi karaoke, tak juga. Sebab kita penat-penat bekerja bertungkus lumus, mesti kita kena orang kata hadiahkan sesuatu kat diri sendiri kan. Reward self lah. Reward self tu. Jadi kalau boleh mungkin ketepikan dalam 20% daripada gaji tu untuk diri sendiri. Untuk apa-apa yang you nak. Nak makan sedap sekali ke, macam Maya cakap tadi ke, tengok wayang dengan family ke, nak belanja girlfriend ke. Ada girlfriend ke Haziq? Ni bukan girlfriend. Bukan, kawan. Girlfriend. Okay. Sebab setengah orang selalu komplain tau, cakap macam aku punya gaji pun tak seberapa. Macam mana aku nak ada saving? Macam mana nak ada simpanan? Tapi sebenarnya simpanan ni nak kata kita kena simpan 2,000, 3,000 sebulan tak juga, sebab kita kena ikut kemampuan sendiri. Contohnya kalau kita punya pendapatan adalah contohnya RM1,500. Bukan nak kata RM1,000 tu kena ketepikan untuk simpanan. Habis tu nak bayar bil, macam mana nak makan, macam mana kan? Betul. Contohnya kalau hanya mampu untuk save RM100 satu bulan tu, okey. Betul. Yang penting ada simpanan. Jadi setiap bulan tu kita akan nampak duit tu makin berkembang. Macam bulan ni 100, bulan depan tambah lagi 100, jadi 200, 300. Baru kita nampak tu lagi kita termotivasi untuk simpan lagi banyak duit. Jadi jangan Lagi semangat. jadikan dia pembakar semangat macam tu kan. Jadi jangan terlampau hadkan kita punya duit tu hanya 100% pada simpanan. Simpan kena ada simpanan, tapi at the same time kita kena juga belanja untuk diri sendiri juga. Sebab kita penat-penat bekerja. Macam ni pun dapat gaji kan. Betul. Kalau Maya pun setiap bulan, kalau ya pun bayar shopping online je macam tu. Ikutlah apa nak beli, tapi kadang duk pun tak teringin apa. Sama. Alhamdulillah lah kita tak macam obses nak beli barang all the time kan. Betul. Maya tanya soalan apa tu tengah tenung. Okay. Kalau lah kami bagi 3 patah perkataan pasal duit, kan, abang boleh bagi tak kami 3 patah perkataan pasal duit yang akan ubah hidup kami? Rasa-rasa apa dia? 3 perkataan pasal duit Bahaya. Bahaya satu. Yang kedua simpan. Yang ketiga bijak. Tiga tu perkataan yang sinonim dengan duit. Bahaya sebab kalau kita tak simpan duit, kalau kita tak uruskan kewangan dengan bijak, gone. Simpan sebab simpanan itu sangat-sangat penting. Bijak sebab kita kena bijak uruskan kewangan kita, yang mana keperluan, yang mana kemahuan. Betul. Ni dok kira kemahuan je yang penting. Betul. Macam keperluan tu kita kena juga simpan. Contoh gaji kita 3,000. Untuk keperluan bayar bil api, whatever rumah sewa kau kena simpan lah sikit. Lepas tu yang untuk keperluan dan juga apa satu lagi? Keperluan kemahuan. Kemahuan kita simpanlah 100 untuk kemahuan. Betul. Kita save the reward. Sebab kita kerja macam nak mampu, takkan kita tak mau save reward. Betul tak? Tu dah lama-lama kita mampu juga. Betul tak reward diri sendiri, menyesal kita Tidak nanti. lambat. Tidak lambat bangkit awal, pergi sekolah, balik cari kerja, cari duit. Lagu tu. Okey. Betul. So Abang Kianu nampaknya
yang soalan terakhir tadi, ya Sumayah lah kan. Betul. Kami nak ucapkan thank Terima you VM kasih. dekat abang sebab dah orang kata apa, bagi nasihat dekat kami dan juga nasihat ni boleh jadikan untuk penonton-penonton di luar betul. sana lah kan. Ya, thank you VM lah. WLCM. Terima kasih. Tapi korang memang best. Memang berbakat. Abang takut sebenarnya. Takut lepas ni episod-episod lain semua Haziq dengan Maya yang ambil alih. Kenapa takut? Sebab Takut kami tak makan orang. Bagoi sangat mengacara. Sebab ini kan show Abang Kianu kan. Dia takut lepas ni Abang Kianu tak dapat job dah. Takut Tak Maya apa, dengan pergi rumah dengan- kami. Tolong pakai parcel. Apa dia pergi Pergi rumah kami. Pergi cakap sampah. Ha. Tak ada masalah. Yang penting ada job, duit halal saya pergi. Ya, betul. Patut syariat. Terima kasih Haziq, terima kasih Ya, Maya. terima kasih GM juga tak? WLCM. Okay, you all. Kita kembali ke segmen seterusnya bersama podcast Apacer by Bank Muamalat Kehidupan Lebih Baik Bersama. Betul. Okey, jadi kami nak nampak kampung. Tadi ni kita bersama dengan Abang Kiano. Sekarang ni hampa rasa kita dengan siapa pula? Sekarang ni kita berada bersama dengan Tuan Haji Zahar, iaitu Ketua Jabatan Kewangan Sosial. Tak apalah Tuan. Kita ni dekat sini jangan formal-formal sangat. Kami tak suka lah. No? Kita santai-santai je lah. No? Relax-relax je. Angka pun suka juga macam tu. Oh ya? Kamu formal macam pejabat pula kan? Okey Tuan Haji, Mai nak tanya satu soalan. Kami budak-budak ni bila dengar pasal duit ni kan macam takut, macam nak belajar mat tu. Mat, cikgu kami cengih. Cengih tahu apa? Cengih tu garang. Okey, macam mana cara untuk kita nak buat bagi dia jadi seronok macam tu? Wah, Sumaya. Power soalan ni untuk Angka jawab ni. Tahu tak? Maya tahu tak? Bahawa duit ni sebenarnya macam game saja. Maya suka main game. Aziz? Suka kan? Macam game saja. Apa dalam game tu ada? Dia ada dalam games tu adalah untuk dia punya character development. Kan kalau game. Kedua, dia ada tahap untuk kita tingkatkan skill kita. Faham. Dan akhir sekali dia peringkat yang paling tinggi apa dia? Dia panggil the boss fighter. Jadi maksud dia kalau nak senang jangan takut, jangan anggap duit ni susah sangat. Senang aja. Level pertama kalau game tu apa dia? Level pertama kalau sekolah tadika tu untuk apa? Untuk dia kenal duit. Dia kira duit. Duit 1 kupang, 2 kupang. Betul. Okey. Bila dia dah mahir, dia masuk peringkat sekolah rendah. Kan sekarang ni sekolah rendah kan? Maya dengan Aziz kan? Jadi sekolah rendah ni apa tentang duit ni pula? Dia tahu nak bezakan duit. Betul? Duit untuk keperluan benda penting dan duit untuk kehendak. Tak ada pun tak apa. Peringkat kedua. Dan kita masuk peringkat ketiga pula duit. Peringkat ketiga apa tentang duit ni? Peringkat orang sekolah menengah. Sekolah menengah sekarang Aziz, Maya, orang dah mula cari duit. Sekolah menengah dia dah mula berniaga, dia dah pandai cari duit, nak guna duit kan? Faham? Itu level yang ketiga. Lepas tu game tu akan pergi level kita dah pandai-pandai pergi level keempat. Level keempat apa? Level keempat adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa ni dia jadikan duit tu untuk apa? Duit tu untuk kerja untuk dia. Bukan dia kerja untuk cari duit, kerja. Faham. Mana dia ada duit, dia labur duit supaya duit tu dia dapat dividen. Dan bila dah habis peringkat 1, 2, 3 dan 4, dia masuk game peringkat kelima apa? Bagaimana kalau bos ni dia ada duit dan dia gunakan duit tu untuk bantu orang. Dia tolong orang susah, orang asnaf, orang-orang yang miskin fakir. Senang saja, jangan bimbang. Tentang matematik tak perlu bimbang. Duit tu menarik. Oh, macam tu ke? Okey, baru kami faham sedikit sebanyak. Okey, seterusnya ada satu soalan mungkin ada banyak soalan yang saya dan Maya akan tanya lah. Tapi Betul. ni soalan daripada saya. Just Tuan Haji, real talk lah orang kata lah kan. Okey, macam mana sebagai contoh dekat sekolah kami ni kan, orang nak ikut trend kan. Macam contoh si Bedah ni, contoh lah kan, si Bedah ni dia pakai kasut mahal, kasut orang kata kasut trend lah, branded lah kan. Lepas tu dia macam just kami, dia kata hang ni tak ikut trend lah, awak hang ni zaman bila apa semua ni kan. So apa pendapat Tuan Haji? Baik, Haziq. Yes. Aduh Haziq, masalah ni Haziq bukan masalah untuk kanak-kanak saja. Masalah untuk orang dewasa je tu Haziq.
Masa lontar dewasa pun macam itu. Maknanya saya lihat bahawa kadang-kadang parents mak bapak sanggup berhutang untuk memenuhi kehendak anak-anak. Sanggup beli mahal, sedangkan iPhone yang mahal, kasut yang mahal, tapi nak bayar bil rumah pun tak cukup duit. Kan? Jadi Uncle nak bagi tahu di sini Uncle bagi tahu bahawa tentang bagaimana sepatutnya seseorang itu kena cool. Dia kena cool supaya dia confident apa yang dia ada. Yang dia ada apa pada diri dia. Asyik. Apa yang ada pada diri dia. Maknanya dia yakin dengan diri dia. Dia kebolehan, dia fokus pada kelebihan diri dia. Keistimewaan diri dia. Kemudian dia fokus kepada tolong orang. Ya? Dan akhir sekali nampaknya dia kena berperangai baik. Kena berperangai baik. Aku ada pengalaman dalam sejarah kehidupan masa sekolah dulu. Masa sekolah dulu Aziz, ada kawan uncle yang dia pakai biasa je, baju sekolah yang sama je. Lepas tu beli kasut RM15 je kasut. Bukan macam sekarang kasut mahal RM60, RM15 je. Tapi kawan uncle tu apa dia buat? Dia fokus kepada kelebihan dia. Dia pandai main bola, dia suka tolong cikgu, tolong kawan-kawan. Kemudian dia bakat itu diserlahkan. Jadi semua kawan-kawan suka dengan dia. Semua suka dengan dia. Kerana dia yakin dengan diri dia. Dan ada seorang kawan lagi yang branded. Yang kita panggil branded macam Aziz cakap. Kasut mahal, iPhone mahal. Yang branded ni orang tak pergi pun dengan dia. Sebab sombongnya dia dengan apa yang dia ada. Jadi saya uncle, kalau tanya pandangan uncle, biarlah kita fokus pada keistimewaan dan kebolehan yang kita ada. Dan kita bantu orang, kita buat baik. Orang suka dengan kita. Betul juga lah Uncle kata tadi tu. Okey, kita kena praktikal sikit. Contohlah kan, kami dapat RM10 duit poket seminggu daripada mak. Tapi mai tu hari Rabu. Lepas tu tiba-tiba habis dah hari Rabu RM10. Lepas tu hari Khamis, Jumaat, terpaksalah minta duit tambahan lagi dari mak. Macam tu. Wah, Rabu dah habis dah duit. Masya Allah, boros tu namanya tu. Tu nama dia boros. Jadi patut je duit ni, ini juga berlaku pada masalah orang dewasa. Hari ini dapat gaji, besok dah fikir next gaji nak bayar apa, nak buat apa. Jadi mari kita tengok balik macam mana Uncle jawab soalan Maya. Ingat yang pertama tadi, anggap kita macam game. Kita buat satu game. Tadi RM10 kan? Betul. Maya dapat RM10 mak bagi kan? Bagus. Jadi kita buat satu game. Satu, kita adakan satu tabung. Tabung yang perlu. RM5 lah. Dia RM10 tadi, RM5 masuk tabung yang perlu. Tabung perlu ni untuk apa Maya? Untuk beli makanan ke sekolah dan beli peralatan alat tulis kita kalau dah habis. RM5. Kita ada RM20 lagi? Kita ada RM5 lagi. RM3 kita masuk tabung untuk apa? Kita untuk masuk nak tabung beli barang untuk macam kita nak apa? Kadang-kadang kita nak aiskrim kan? Kadang-kadang kita nak makan jajan kan? Yang elok lah. Jadi dah tinggal RM2. RM2 ni Maya, kita masuk tabung simpanan kita. Masuk tabung yang simpanan. Tadi tu. Daripada kita belanja RM3 untuk tabung apa tadi? Untuk tabung yang kita nak. Yang kita nak kan. Kemudian tabung yang akhir RM2 tu untuk apa? Kita anggap tabung simpanan. Kalau ada keperluan tertentu, ada kecemasan, kita boleh beli lagi benda yang besar. Kita simpanlah RM2 untuk sesuatu. Boleh faham? Jadi maksudnya kalau Mahia dah Haziq nak tahulah bagaimana kita nak tahu macam mana simpanan ni boleh membantu kita, bagi tahu mak ayah. Kita di Bank Muamalat ada panggil simpanan pocket I. Maknanya serendah RM20 tau. RM20 boleh simpan. Kita galakkan. Jadi mak bapak kita akan tengok kita keluar masuk, dia akan monitor, dia akan pantau penggunaan duit kita. Jadi ini kita di Bank Muamalat nak galakkan supaya anak-anak macam Aziz, macam Maya ni menyimpan. Itu sebab Bank Muamalat apa dia? Kehidupan lebih baik bersama. Uncle, ni yang susah. Sebab apalah ni online shopping, macam-macam lah game top
nampak semua benda digital, rasa macam duit palsu je. Senang-senang, klik buy. Okey, Aziz, soalan tu menarik. Ini dipanggil apa? Dipanggil digital money illusion. Bermakna kita gunakan duit kita mulakan digital. Kan? Yang ini masalah dia, Haziq, dia boleh berlaku bukan pada kebanyakannya pada orang dewasa lah. Ya, orang dewasa. Haziq tahu tak? Ramai di kalangan masyarakat yang gunakan shopping online ni. Kadang-kadang dia tak sedar pun satu hari Dia rasa boleh macam mainan, dia boleh belanja RM800 dengan hanya atas talian saja. Membeli apa yang perlu. Tapi kalau katakan dia nak beli RM50, dia keluar daripada ATM. Dia nak pergi dibayar. Dia akan rasa apa? Zik, dia akan rasa walau susahnya RM50 sebab duit tu keluar. Dia nampak duit tu keluar. Betul? Dia nampak duit tu keluar berbanding dengan yang shopping online ni. Macam main-main je kan? Betul. Duit tu main-main je, senang keluar. Jadi, angka fikir, kita kena faham bahawa online ni kadang-kadang sangat bahaya. Jadi, di peringkat Aziz dengan Maya macam ni, kena berhati-hati ya. Dalam bila dewasa nanti sekarang mungkin tak boleh beli yang online kan. Jadi akan datang kena hati-hati supaya kalau katakan kita tak apa tapi kita boleh nasihatkan mak ayah kita. Jangan apa ni selalu guna. Kita buat satu rule. Kalau katakanlah kita nak beli sesuatu tu. Kita nak beli sesuatu, kita fikir aku nak beli ni, aku kena pergi ATM. Nak keluar duit. Aku nak keluar duit, aku nak bagi orang. Nak bayar kan? Kita sanggup tak kita nak pergi ATM, pergi keluar duit, lepas tu kita bayar. Kalau jawapan tu pada ketika itu, tak mau, penat, duit habis, kita jangan beli. Maknanya dia bukan satu keperluan, dia satu kehendak. Itu rule yang Uncle boleh nasihatkan. Okey. Jadi, sekarang ni Mai nak tanya Uncle pula. Kawan-kawan kami kadang dia pun suka pinjam duit. Sat-sat pinjam RM5 cakap je esok nak bayar. Esok tu jadi minggu depan. Minggu depan tu pula jadi bulan depan. Lepas tu bila bulan depan kali tak bayar langsung. Lupa macam tu je. Okey. Soalan Maya ni klasik ni nama dia. Soalan yang klasik. Apa makna dia? Makna dia perkara ni berlaku Maya bukan saja pada Maya contoh tadi, tapi pada orang dewasa pun berlaku Maya. Apa sebab berlaku? Kadang-kadang mereka ni datang nak pinjam duit. RM1,000. Ya, RM1,000. Oh, banyak-banyak. Banyak. Tapi bila nak bayar, berat. Macam-macam alasan. Macam saya cakap tadi lah. Kan? Nak bayar bulan depan. Tak bayar. Lalas, hilang. Orang Arab cakap apa? Orang ibun. Tak jumpa lagi dah. Jadi musuh. Jadi panduan Uncle bagi. Kalaulah katakan dalam situasi yang Maya hadapi tadi kawan datang nak pinjam duit. Ada dua cara. Satu, kita bagi pinjam setakat yang dia tahu bahawa Maya tahu bahawa kalau dia tak bayar pun tak apa. Katalah kita ada RM10. Kita ada RM10. Maya kita baik kawan kita lah. Kita bagi RM2. Kita dah anggap kalau dia tak bayar RM2 tak apalah, RM2 dia. Kita sanggup. Dia kata risiko kita tanggung. Betul. Tapi paling baik kalau kawan tu baik dengan kita boleh cakap dengan dia, Maya, minta maaf. Saya buat masa ni tak boleh sebab saya nak simpan duit ni. Saya nak simpan untuk birthday ibu saya, mak saya. Jadi kalau kawan yang baik dengan kita, dia faham. Kerana dia faham bahawa kita nak simpan duit untuk bagi parents kita punya birthday. Jadi kawan yang baik, dia akan faham. Kalau kawan tu tak faham juga, bermakna dia ATM hunter dia panggil. Dia memang suka pinjam duit. Jadi itu panduan. Okey Uncle, Mai nak tanya lagi satu soalan. Soalan yang terakhir. Okey. Apa satu benda yang Uncle wish pasal duit waktu Uncle umur macam kami? Okey, bagus soalan tu. Tahniah Maya, satu soalan yang bagus. Uncle pernah mengalami proses dari sebagai kanak-kanak kan, macam Maya dengan Aziz ni. Uncle wish satu perkara yang Uncle tak boleh lupa tentang kawan Uncle datang jumpa Uncle, dia beritahu Din, dia cakap, dia panggil Din, RM1 ni walaupun kecil tapi boleh jadi besar.
Jadi maknanya amalkan. Angka mula-mula tak faham tu apa yang dia cakap dia. Jadi angka tengok, oh, alah RM1 je. Bayang Aziz tahu kan? Maya tahu kan RM1 kan? RM1 ni kecil tu Maya. Sikit tau. Tapi RM1 ni kalau kita simpan tiap-tiap hari RM1. Satu tahun ada berapa hari? 365. 365 hari. Bijak. Pandai Maya. Jadi 360 hari. RM1 kita simpan ni, satu tahun jadi berapa? RM365. Besar atau kecil? Besar. Besar kan? Jadi maknanya kalau kita konsisten, kita konsisten simpan duit RM1 simpan satu tahun dapat 365. Dalam keadaan contoh satu masa dulu ada kawan nama Ahmad, dia miskin. Dia miskin tetapi dia berbelanja lah, adalah pembelanjaan dia kan. Dia beli start pergi sekolah, dia beli iTin. RM2. RM2 tahu iTin. Jadi kalau satu tahun lah 730 lah maknanya. Kalau RM1 365. Kalau RM2 700 lebih lah kan. Bagus Aziz, bagus matematik. Jadi sekarang aku nak bagi tahu kecil, very small portion tau. Tetapi kalau RM2 tu digunakan untuk, dia bawa air sendirilah daripada rumah. Minum air kosong kan bagus. Dia beli rumah, dia RM2 disimpan. Instead daripada dia belanja tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari RM2 tu disimpan, dia bawa air daripada rumah. Dia dapat jimat atau tidak? Jimat? Dia dapat jimat, betul. Jadi dia minum je. Lagi bagus air kosong pula kan. Air yang bersih kan. Jadi daripada air tin, air manis, macam-macam penyakit datang. Betul tak? Betul tak Maya? Jadi maknanya kecil tapi bila kita simpan tahu dia jadi besar. Dan jumlah yang besar ni kita boleh beli macam-macam kan. Bila hujung tahun kita boleh kita nak bagi sesuatu yang sangat berguna untuk kita belajar kan. Maya cakap pernah dalam umur macam Maya ni macam mana masih lagi tak faham dan duit. Jadi bermakna kalau benda yang kecil kita simpan sampai hujung tahun dia jadi besar dan kita boleh guna sebanyak yang mungkin. Jadi mana walaupun kecil tadi kecil sangat, tetapi kalau kita konsisten benda yang kecil kita simpan, dia akan apa? Dia akan jadi besar. Jadi besar. Lagi bila banyak. besar jadi banyak. Betul? Betul. Itulah yang angka nak nasihatkan kepada Haziq dan Maya. Jangan anggap benda kecil ni tak penting. Benda kecil ni penting sangat untuk kita jadikan dia besar. Okey, terima kasih Lana, Uncle ataupun Tuan Haji. Sebab awal-awal tadi Maya kata Maya takut pasal duit ni. Lepas tu Uncle cakap duit ni macam game. Jadi Maya rasa lagi semangat, lagi best nak simpan duit macam tu. Jadi macam kita dah tak takut dah. So, Alhamdulillah. thank you very much. Welcome. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Uncle ingat lepas ni Maya dengan Haziq jangan bimbang lagi tengah duit. Kita manage duit. Bukannya duit manage kita. Faham? Terima kasih Tuan Haji. Okey hampa. Lepas ni kita ada lagi satu segmen. Hampa nantikan selepas ini. So, 2, 3 ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Bye. Bye. Okey hampa. Sekarang kita ada dengan tetamu terakhir kita iaitu siapa dia? Tiara menggami kenangan zaman persekolahan. Aku tak reti nyanyi saja, nak bagi nyanyi. Okey. Sekarang ni kita bersama dengan Kak Tiara iaitu pakar digital banking. Ya, pakar IT dan juga ekonomi. Okey, dah jom lah. Nyanyi aja. Macam mana boleh tahu lagu tadi tu? YTJ. Ada lah. So Kak Tiara, kita just borak-borak santai saja. Okey, boleh. Tak pun to the straight to the forward, tak sangat lah. Santai-santai, goyang-goyang kaki sambil kita borak lah. Relax saja. So topik kita pada hari ini pada segmen yang terakhir ni dengan Kak Tiara ni ialah apa sebenarnya? Ialah macam mana kita nak menghindar daripada scammer kita. Ya. Kan sekarang kan ramai kan banyak kan scammer. So kami ada beberapa soalan yang nak bertanya lah dekat Dan Kak kami nak Tiara. cerita sama. Betul. Okey. So soalan ni macam ni. Dia seperti dia cerita dulu lah. Cerita dia boleh macam ni. cerita. Okey. Mak Haziq kan. Puan Sakila dah nama dia kan. So dia masa tu dia tengah masak. Dia tengah masak balik rumah masak. Lepas tu
Handphone duduk dekat depan. Handphone duduk kat depan ruang tamu tu. Lepas tu dia teringat punya handphone dia. Lepas tu dia pergi lah lari kat depan. Dia ingat laki dia telefon nak tanya pasal Bendi. Bendi kat Milah bubuh lagi dah. Kata tak tahu whatever lah kan. Dia pun angkat. Lepas tu kawan tu pun cakap, "Selamat petang." Lepas tu Sakila pun kata, "Selamat petang." Lepas tu dia pun kata, "Kami daripada Touch and Go e-wallet. Kami dapati Encik ada membuat pengetransferan 3 hari lepas di Perak. Betulkah?" Lepas tu Sakila pun kata, "Transfer menatang apa ni? Aku tak transfer apa." Dia kata. Lepas tu tak apa lah kan. Lepas tu dia pun kata pula, "Cik sila jujur dengan kami. Kalau tidak ada, esok kami akan menghantar anggota kami untuk tangkap Encik. Encik berterus terang, Encik ada membuat pindahan wang di Perak 3 hari lepas." Dia kata macam tu. Lepas tu dia kata nak tangkap kan. Lepas tu Mak Haziq kata, "Mai tangkap. Aku tak ada apa. Hampa Mai nak tangkap aku Mai." Lepas tu bila Sakila ni dah ketak dah ni, betul ke ada buat ni kan. Jadi apa tindakan yang perlu Puan Sakila buat tu? Okey. So ni cerita ni memang banyak yang terjadi sekarang ni, scammer daripada Tak Cenggol lah, daripada LHDN, which is Haziq baguslah aware dengan benda-benda macam ni kan. So first of all apa yang kita kena buat yang betul lah, macam Mak Haziq macam dia tak takut pun kan, dia kata hampa mai datang mai lah, tak ada apa, tak takut pun kan. Okay, so first of all memang kita kena jangan panik, sebab scammer sekarang ni memang itu dia punya MO. Dia orang nak buat kita takut, macam yelah duit 15,000 banyak nak habis hilang dalam akaun kan. So first of all memang jangan panik. Okay. Second of all, lepas tu kalau you nak ada masa nak entertain scammer ni, okey lah entertain, tanya dia, tanya balik soalan dekat dia. Tapi sebelum dia tanya soalan-soalan macam information yang penting macam your account apa semua, kita tanya dulu kat dia. Sebab kita tanya dia, sebab kalau betul benda ni duit kita nak hilang ke apa, dia akan tahu segala information kita. Betul. So kita tanya account. So kalau dia dah boleh jawab soalan tu, mungkin betul lah. Tapi kalau dia macam cuba elak-elak jawapan tu, kemungkinan scammer lah kan. Okay, so contoh Tak Cenggol, LHDN adalah nama-nama yang scammer selalu pakai. Kalau Mas layan, boleh je terus letak telefon, tak payah nak layan langsung. Ataupun kalau nak borak dengan diorang, okay borak, okay cakap dengan diorang, okay tak apa, biar I verify dulu information ni betul ke tak. So lepas dah habis call dengan scammer tu, you boleh je call Tak Cenggol punya hotline, tanya diorang, okay I dapat call daripada number-number ni, betul ke ada transaction masuk this amount. Lepas tu before the call pun you boleh check juga, contoh kan macam diorang ni call daripada nombor mana. Jarang sekali yang company-company macam ni akan call pakai handphone number. Diorang mesti akan call pakai nombor daripada 03 apa-apa semua. Wi-Fi sebab scammer kan. Scammer sekarang memang selalu akan pakai handphone number lah. Biasa macam tu. So betul lah tu tindakan yang Mak Haziq buat tu. Okey, faham. Okey, so soalan daripada Sumayah pula. Okey Kak Tiara, Maya nak tanya lah kan. Kalau contoh phone Maya hilang, dalam tu kan ada privacy semua dalam TikTok lah apalah kan. Okey, apa benda yang kita nak kena buat waktu tu? Okey. First of all, apa yang Maya kena buat, bagi tahu parents. Memang takut tak nak bagi tahu parents kalau pun hilang. Takut kan? Tapi tak apa, sebab parents jugalah yang akan tolong kita fix problem ni. Sebab macam Maya cakap, kat dalam tu ada banyak privacy punya barang-barang kan, macam yalah Maya dengan Haziq kan banyak pergi buat shooting apa semua. Shooting. Okay, so ada banyak gambar-gambar kat dalam tu kan. Mestilah nak simpan gambar-gambar tu kan. Kenangan. So satu, okay, backup dulu semua gambar-gambar kat dalam tu. Next is pasal phone. Phone, benda yang kita nak kena paling jaga is password. Okay, so password ni kadang-kadang Kak Tiara tengok ada je kawan-kawan adik-adik yang kat luar tu macam boleh je phone, contoh phone Haziq, Maya tahu dia punya password, pergi bukakan phone Haziq. So kalau boleh benda tu kita cuba elakkan lah. Password kita kena simpan untuk diri kita sendiri. So macam phone budak sekarang kebanyakannya kita kan pakai biometric punya access. So kita combinekan benda tu dengan password. So contoh kalau Maya tahu dia punya password pin number kan, nombor contoh 888, which is nombor yang tak elok lah nak pakai sebab senang kan nak tekan 888. Tapi lepas tu kalau ada next
next step is kena masukkan kita punya biometrik. Memang tak boleh lah nak pakaikan phone tu sebab kena pakai biometrik Haziq je. So password pula, password yang kita pakai macam akaun kat dalam phone tu kan, macam akaun Tak Cenggol, akaun Facebook kita apa semua, password yang kita pakai tu kalau boleh janganlah password yang senang. Contoh letak password Haziq 123. Itu memang senang lah kalau hacker nak masuk kan. Dia akan password yang memang selalu kata ke benda-benda macam tu. Janganlah password kita letak password. So password tu kita kena letak benda yang hanya kita je tahu, and information yang bukan senang nak dapat. Contoh macam tarikh lahir pun kalau boleh kita elakkan sebab once scammer ni, hacker dia dapat information macam IC number je, diorang boleh teka benda-benda macam tu. So password kena strong lah. Okay, so contoh kalau Haziq dan Maya ada banking app kat dalam phone tu, kena call bank, lepas tu bank akan bantulah untuk lockkan akaun-akaun bank dalam phone tu. Okey, sekarang Maya dah faham kalau benda apa yang kita nak buat kalau phone kita hilang. Makasih Kak Tiara. So so berbalik daripada cerita Haziq pula lah kan, dia bagi nak hilang lah kan cerita kan. So cerita Haziq pula dulu masa Labubu, tahu tak Labubu? Labubu tahu? Blind box tu. Tahu Labubu kot. tu tengah Labubu tu tengah viral. Dia blind box lah kan. Lepas tu tak apalah. Haziq memang minat gila dengan Labubu tu. Nak beli hak ori. Tapi tahu YTJT lah kan. Harga dia sangat mahal lah kalau yang original kan. Lepas tu apa? Haziq kata, daripada aku beli ni dia banyak duit lah. Apalah. Lepas tu beli je lah yang biasa saja. Lepas tu tak apalah. Lepas tu masa petang tu duk scroll FB, terlalu dia punya iklan kedai tu kan. Dia kata kedai Pop Mart tu kan, boleh sebut apa? Dia kata kedai Pop Mart tu kan. Lepas tu Haziq pun tengok, dia kata beli 3 Labubu original 100% Labubu, 3 RM59. Lepas tu dia kata murah lah tu. Murah lah. Haziq kata, betul ke original Labubu kot? RM59. Lepas tu tak apa, saya pun tekan beli, lepas tu abang kurier tu pun kata, "Halo Haziq kan ni, ada barang ni." Lepas tu kata, ada, main tak kat pekan. Lepas tu apa, saya pun bayar. Saya bayar tu. Lepas Excited dah tu. Memang excited gila dah. Siap buat video lagi kan. Lepas tu tak apa, buka parcel tu, tahu tak dia bagi apa? Apa jadi? Dia bagi 3 kotak Labubu tu juga. Tapi bukan original Labubu, tapi Labubu flashy tu. Bila kita picit dia naik balik tu. Dia bagi hak tu. Dia bagi 3. Ya Allah, melayang duit aku RM59. Rupanya scammer. Lepas tu saya call balik abang parcel tu. Saya kata, "Halo bang, saya nak return balik boleh tak?" "Dah buka tak boleh return lah. Maaf lah." Lepas tu tak apa. Lepas tu saya call pula dia punya Seller. Bukan. Call parcel tu lah kan. Saya kata, "Hello, macam mana saya cakap saya nak return balik parcel tu?" "Boleh nak return parcel tu, cuma kena tahu alamat seller lah kan." Lepas tu dekat parcel tu nama seller je, nama Chong binatang apa tak tahu lah kan. Nombor telefon dia tak letak, alamat address dia tak letak. Dia letak nama je. Jadi bila jadi macam tu, kita tak boleh nak return balik lah parcel tu kan. Rugilah berapa? RM59. Lepas tu, so macam mana cara untuk kita elakkan benda tu? Okay, so zaman sekarang memang dah trend kan kita beli barang dekat online platform. Ada Facebook, TikTok, Shopee. So first of all, you kena tengok background seller. Kena tengok dia punya account tu dah wujud berapa lama. Dah lama ke dia buka account ni? Lepas tu tengok dia punya follower ramai ke tak. Lepas tu follower dia kena tengok juga fake ke real punya follower. Sebab kadang kita buka tengok ramai 1,000 follower, 1,500 kan. Lepas tu masuk tengok follower dia semua macam yang nama pelik-pelik. Lepas tu bila buka follower dia semua kosong-kosong dia punya follower dengan following dia. Semua macam maknanya fake lah kan. Dia punya followers tu. So tu tengok dia punya background. Lepas tu second kena tengok review. Review dia banyak ke tak. Tengok review dia. Tengok orang lain yang pernah, contoh macam Haziq kan, lepas dah kena scam, komen dekat dia punya platform kan. Ni scammer semua. So kenalah check dia punya review. Banyak yang cakap okey ke tak okey ke, which relates tu juga dengan dia punya rating. Sekarang kan semua seller ada rating tu yang diorang macam lepas bila diorang macam kat TikTok, seller kan banyak buat okey tolong rate 5 star 5 star 5 star. So kena check kalau dia ada dalam 1-2 star je, tu something fishy lah kat situ kan.
So tu lepas dah tengok background seller, tengok pula dia punya in terms of product. Contoh macam Haziq tadi tengok Labubu. Gambar yang dia post dekat platform tu gambar yang betul produk dia ada ke tak? Sekarang ni seller yang macam scammer ni biasa dia cakap dia jual Labubu, tapi lepas tu gambar yang dia post tu dia ambil daripada Google punya gambar. So bukan actual produk yang dia jual. So benda-benda macam tu kena tengok lah. Next also maybe you can check on dia punya payment. Contoh payment yang dia bagi sama ada kalau cash on delivery tu lagi bagus lah, kita lagi rasa secure sebab bila barang tu sampai kita puas hati barulah kita buat payment. That one is kira secure punya payment punya method lah. Kalau you buat macam direct debit ke bank dia tu memang a bit boleh tapi a bit risky lah, sebab kalau macam Haziq kan dah bayar, dia punya percentage chance untuk nak dapat balik kalau dah kena scam tu a bit susah lah kan. And then kena check juga dia punya account number, account name. Kalau account name bank dia different daripada nama seller, then confirm memang scammer lah. And also juga dekat dalam tu macam kalau terms and condition kat situ dia tulis no refund, no exchange policy. Yang tu memang usually scammer akan pakai lah terms and condition tu sebab dia nak scam orang kan. Betul. Biasa kalau yang betul-betulnya dia boleh je accept refund. Kalau if anything dia akan guarantee lah kalau produk tu sampai not as per yang description, dia akan accept balik. Okay. So TQVM, thank you very much Kak Tiara for the information and tips untuk kita elakkan daripada kita terkena scam oleh scammer-scammer yang tak botak dia, yang aja nak scam orang je. Betul. Saya rasa scammer ni tak, orang kata apa, dia tak rasa berdosa kau nak makan duit orang kan? Betul Macam tak? tak rasa bersalah kau. Dia pun tak fikir kau kalau dia pun buat tu macam mana. Kat orang tua-tua lagi, tanpa orang tua-tua jenis percaya. Betul tak? Jadi kita harap orang kata apa, perbuatan ni dapat dielakkan lah. Harap pihak berkuasa ambil tindakan yang tegas terhadap mereka ni. Betul tak? Betul. So jangan lupa juga kita pakai tips-tips yang telah diberikan oleh Kak Tiara kita ni. Betul. Tips ni bukan saja untuk kami, Tapi untuk hampa seluruh juga. semua rakyat Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terkelak kedai dalam deka pula. Okey, so Okey, terima kasih Kak Tiara. Okey, kami nak habaq hampa ni. Terima kasih lah. Hampa kena ucap terima kasih. Makasih banyak-banyak lah Kak Tiara sebab dah bagi tips cara untuk kita nak elak daripada scammer. Betul. Apa yang kita nak buat kalau phone hilang, macam-macam lagi. Jadi hampa terima kasih banyak-banyak TQVM. Thank you very much. Yang mana tonton podcast ni daripada awal sampai habis berketiga-tiga tiga segmen kita ni ha. Saju, no? Rasa macam kan baru 15 minit. Padahal cantik sejam kaya. dah. Habis dah. So nampaknya segmen Apacer Podcast by Bank Betul. Muamalat yang kami take over ni dah pun nak melabuhkan tirai dan menebangkan sayapnya. So kepada semua jangan lupa Happy International Podcast Day. So you all teruskan menonton Betul. Apacer Podcast by Bye Bank Muamalat. Kehidupan lebih baik bersama. Okay, lupa lah aduh pening. Bye. Bye-bye.